Halo, ini Cikgu Tim dan bertemu kembali di sini ya. Dan untuk video ini kita akan lihat demo pertama yaitu tentang penyediaan akaun yuran di bawah tajuk Kelab dan Persatuan. Jadi kita akan mulakan dengan soalan yang simple dan dalam demo 2 dan demo 3 kita akan menengok melihat kepada soalan-soalan yang lebih susah. So, kita mulakan. Kita tengok soalan di sini. Maklumat berikut dipetik daripada akaun penerimaan dan pembayaran Kelab Fotografi Lumut bagi tahun berakhir 31 Disember 2013. Jadi ini soalan dia. Kemudian di bawah soalan ini ada satu akaun di situ. Akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2013. Nah, dalam video yang ketiga, saya sudah terangkan kita boleh anggap akaun penerimaan dan pembayaran ini sebagai satu ringkasan buku tunai. Jadi, akaun ini dia seperti buku tunai juga terbagi kepada debit dan juga kredit. Okey, jadi debit seperti buku tunai juga dia merekodkan penerimaan wang. Okey, debit merekodkan penerimaan wang. Manakala kredit di sini, okey, merekodkan pembayaran wang. Okey, merekodkan pembayaran wang di sebelah kredit. Jadi, kita dapat lihat di sini, di sebelah debit akaun penerimaan dan pembayaran, kita ada yuran ahli sebanyak RM3,400. Bermaksud, sepanjang tahun ini, kita dapat mengutip yuran ahli sebanyak RM3,400. So, kita teruskan. Butiran berikut dibekalkan oleh kelab berkenaan. Okey, jadi di bawah sini kita ada nampak maklumat tentang yuran ahli tertunggak ataupun yuran tertunggak dan juga yuran ahli terdahulu ataupun singkatan dia yuran terdahulu. Nah, di sini kita perlu faham memahami apakah maksud 1 Januari dan juga 31 Disember yang berkaitan dengan yuran-yuran ini. Okey. Untuk 1 Januari 2013 ini merupakan bagi bibi awal. Okey, 1 Januari 2013 merupakan bagi bibi awal. So bermaksud di sini yuran tertunggak okey pada 1 Januari 2013 berjumlah RM170 ataupun dengan kata lain bagi bibi awal bagi yuran tertunggak merupakan RM170. Manakala bagi bibi awal bagi yuran terdahulu berjumlah RM280. Okey, jadi dua-dua ini merupakan bagi bibi awal. Beralih pula kepada bahagian sini, 31 Disember 2013. Ini merupakan bagi bibi akhir. Okey, bagi bibi akhir. Jadi daripada sini kita dapati bagi yuran tertunggak ada teks di sini kan. Ini maksudnya tiada bagi bibi akhir bagi yuran tertunggak. Manakala bagi bibi akhir yuran terdahulu kita ada RM260. Okey. So kena faham kena pandai tafsir bahagian sini. Kemudian kehendak soalan, anda dikehendaki untuk menyediakan akaun yuran ahli. Okey, begitulah soalan dia. Jadi kita cuba lihat okey, langkah demi langkah macam mana kita boleh menyediakan akaun yuran ya. Okey. So di bawah sini akaun yuran dia merupakan catatan dalam ledger. Jadi dia mestilah berbentuk T. Okey, kita tulis akaun yuran di situ di tengah-tengah menunjukkan tajuk akaun. Now, so step yang pertama, sekiranya soalan yang ini memerlukan kita membuat pengiraan, kita perlu mengira dulu. Okey, dan kalau dia tidak memerlukan kita membuat pengiraan, kita teruskan kepada langkah yang kedua. Okey, iaitu memasukkan bagi bibi awal, bagi kedua-dua yuran tertunggak dan juga yuran terdahulu. So, kita mulakan. Now, pada 1 Januari 2013, okey, ini bagi bibi awal, bagi yuran tertunggak dan juga yuran terdahulu. Kita masukkan yang ini. Okey. So, kita type masa dia punya tarikh
2013 Januari 1. Oh. Oke, Januari 1. Kemudian kita type Paki BB. Oke, dan jangan lupa taruh RM. So, kita masukkan yang Paki BB 170. Now, ingatlah, bagi yuran tertunggak, yuran merupakan hasil. Jadi hasil tertunggak bermaksud hasil terakru. Dan untuk hasil terakru itu merupakan aset. That's why kita masukkan di sebelah debit. Sebab aset dia catat di sebelah debit. Kemudian kita teruskan pula dengan sebelah kredit. 2013. Januari 1. Sama juga kita tulis Paki BB dan jangan lupa RM. Paki BB awal bagi yuran terdahulu 280 dan yuran terdahulu maksudnya hasil terdahulu dan dia merupakan liability semasa. That's why kita isi di sebelah kredit. RM280. Jadi selesai untuk step yang kedua. Nah, kita teruskan dengan step yang ketiga, yaitu kita masukkan penerimaan wang. Penerimaan wang itu kita akan rujuk kepada akaun penerimaan dan pembayaran. So, sepanjang tahun 2013 sebanyak RM3.400 telah dikutip. Jadi kita masukkan ini di sebelah kredit akaun yuran. Tarik dia Desember 31. Ruangan tidak cukup, kita perlu tambah sedikit ruangan. Kemudian di sini kita isikan bank. Kalau soalan tidak menyatakan terima secara bank ataupun tunai, kita akan isikan bank. 3.400. Kasih kemas sedikit tulisan. So kita akan teruskan. Nah, selepas kita isikan penerimaan, kita akan lukiskan double line, di sebelah yang panjang di dua-dua belah debit dan kredit. So, daripada sini, sebelah kredit sini lebih panjang. Jadi, kita selang tiga baris di sini, kita lukis double line. Sebelah debit pun sama juga, barisan yang sama, kita lukis double line. Setelah itu, kita akan masukkan pula Paki BB akhir. Paki BB akhir. So, kita akan merujuk kepada bahagian sini. Nah, untuk yuran tertunggak, kita tiada Paki BB akhir. Jadi, kita tinggalkan. Kita perlu masukkan yuran terdahulu pada 31 Disember. Jadi, ini merupakan liability semasa. Tadi pun sudah dinyatakan. Jadi, kita isi di sebelah kredit. Tarik dia 2014. Tak cukup. Tak cukup ruangan. Januari 1. Paki BB akhir ini. Dan kita isikan jumlah dia 260. Nah, setelah kita masukkan Paki BB akhir di sini, sebelah kredit, kita hendaklah bawa angka yang sama ini ke atas menjadi Paki BB, Paki HP di sebelah sini, debit secara songsang. Jadi kita tarik dia Desember 31. Nah, kita perlu tinggalkan ruang untuk mengisi pendapatan dan perbelanjaan. So, kita type sedia di sini. Pendapatan dan perbelanjaan. Kemudian di bawah sini kita tulis
bagi HP. Jadi bagi HP jumlah dia sama dengan bagi BB akhir 260. Okey. Terdapat lebihan garisan, jadi hilangkan dulu. Okey. Setelah kita selesai masukkan bagi HP, kita perlu jumlahkan. Okay, jumlahkan dan kita imbangkan akaun. So, daripada pemerhatian di sini, kita dapati jumlah di sebelah kredit lebih besar. Jadi, kita isikan jumlah dia 3680. Sebelah pun sama juga 3680. Okey. Dan di sebelah debit sini, jumlah kita kecil. Jadi, kita ada angka imbangan di sebelah debit. Iaitu di bahagian pendapatan dan perbelanjaan. Jadi, kita perlu tolak. Okey, gunakan 3680, tolak dengan 170 dan juga 260 untuk mencari angka imbangan di sini. Okey, so kita cuba kira. 3680 tolak 260 tolak lagi 170. Okay, sama dengan 3250. Okay, jadi kita isikan di sini 3250. Okey. Jadi sudah selesailah. Okay, untuk akaun yuran pagi demo 1. Okey. Jadi yang penting kita ingat step, okey, langkah demi langkah, dan kita isikan butiran mengikut langkah-langkah yang telah saya terangkan di video yang ketiga. Jadi begitulah jawapan yang lengkap bagi akaun yuran untuk demo 1 ini. Okey, jumpa lagi di video demo 2.